Assalamualaikum, hai. Kita jumpa lagi dalam siri Kadar Bina Harga. Saya Siti Khaliza Yaman. Untuk hari ini, saya akan kongsikan satu contoh untuk mengira kadar harga bagi kerja pengorekan menggunakan mesin. Okey, untuk contoh itu, kita akan tengok satu contoh di sini di mana kita akan kirakan kadar harga bagi kerja pengorekan yang bermula dari aras tanah yang telah dibersihkan, iaitu topsoil tu telah remove lah dan ianya tidak melebihi 1 meter dalam dengan menggunakan data yang diberikan. Kita jumlah isi padu korekan yang diperlukan adalah 6,000 meter cube. Kadar sewa mesin ini menggunakan mesin yang disewa ya. Kadar sewanya adalah 30,000 per minggu. Output mesin 24 meter cube per jam. Kecekapan mesin 80%. Kos operasi RM200 sejam. Kos operator mesin adalah RM150 sejam. Upah buruh RM90 sejam, di mana kita akan perlukan seorang buruh. Dan waktu bekerja adalah 8 jam sehari, 5 hari seminggu, iaitu bersamaan dengan 40 jam. Kemudian untung dan overhead adalah 20%. Okey, kita cuba selesaikan ya. Okey, isi padu korekan adalah 6,000 meter cube. Output mesin adalah 24 meter cube sejam. Kadar sebenar output mesin adalah 80% daripada 24 meter cube, iaitu bersamaan dengan 19.2 meter cube sejam. Jadi jumlah masa yang diperlukan untuk 6,000 meter cube adalah bersamaan dengan 6,000 meter cube didarabkan dengan 1 jam untuk 19.2 meter cube. Okay, ini output tadi ya. Maksudnya 1 jam output dia adalah 19.2. Jadi masa yang diperlukan ada untuk 6,000 meter cube adalah bersamaan dengan 312.5 jam. Okey, kita kirakan dulu kos mesin. Kos mesin adalah 30,000 seminggu dan seminggu itu adalah bersama dengan 40 jam, di mana 30,000 bagi dengan 40 adalah RM750 sejam. Kos operasi diberikan RM200 sejam, kos operator RM150 sejam. Jadi jumlah kos mesin adalah bersama dengan kos mesin tambah kos operasi dan tambah kos operator. Jadi kos ini adalah 750 tambah 200 tambah 150 bersamaan dengan RM1,160 sejam. Okey, buruh kita perlukan seorang tadi, jadi kos untuk seorang buruh adalah RM90 sejam. Okey, seterusnya kos korekan adalah kos mesin tambah kos buruh, di mana kos mesin tadi adalah RM1,160 dan kos buruh RM90 sejam. Jadi jumlahnya adalah RM1,250 sejam. Okey, jumlah kos korekan dan ditambah pula dengan untung, di mana untung dan overhead tadi adalah 20%. Jadi 1,250 kita darabkan dengan 1/2, kita akan dapat RM1,500 untuk kerja 1 jam. Okey, kita perlukan 312.5 jam untuk 6,000 meter cube tadi. Jadi kita darabkan dengan jumlah kos korekan 1,500, kita akan dapat jumlah kos keseluruhan adalah RM468,750. Jadi untuk mendapatkan kadar harga kerja korekan, jumlah ini tadi kita bahagikan dengan jumlah isi padu keseluruhan, di mana kita akan dapat RM78.13. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih.